5 iklan raya yang membosankan. Betul-betul bosan. Sekarang ni nak sampai hari raya, memang banyak iklan-iklan raya yang keluar, terutama dekat YouTube. Mesti ada yang menjadi pilihan anda kan. Tapi ada juga iklan-iklan yang tak menepati standard dan bosan. Ini ada 5 iklan-iklan yang bosan. Iklan raya yang panjang. Bayangkan sampai 20 minit nak tengok satu iklan raya. Tak sanggup kan. Banyak benda lagi nak buat masa bulan puasa ni. Kalau ikutkan panjang iklan yang sesuai lah, adalah lebih kurang dalam bawah 5 minit lah, atau 5 ke 8 minit. Ini pendapat saya lah. Tapi kalau sampai 20 minit tak sanggup dia nak tengok. Nombor 2, iklan raya tapi ada juga iklan. Bayangkan tengah tengok video iklan raya, tengah feel kan, tiba-tiba keluar iklan lain. Tengah buat cerita sadu, tengah ada dalam masjid, tiba-tiba keluar iklan warhead. Tak kena kan. Yang mana nak buat iklan raya tu, pastikanlah disable dulu iklan AdSense tu. Tak kena kan. Ini iklan raya dia 5 minit, iklan je dah 3-4 minit. Ini nak tengok iklan raya ke nak tengok iklan? Berapa banyak iklan dah. Bertiga, iklan yang sama je. Bayangkanlah kalau setiap tahun raya asyik cerita pasal nak yang sedih apabila balik kampung, dan rupa-rupanya mak bapak ni sudah tak ada. Satu iklan boleh tengok kan, 2 iklan boleh tengok, 3 iklan boleh tengok, tapi dalam 4, 5 sama je, tak boleh. Jadi kenalah iklan raya mestilah kreatif. Takkan asyik sedih je, buatlah sikit yang happy-happy kan. Buat iklan yang pelakonnya kayu. Biasanya iklan-iklan raya ni kita nak ada vibe kan, nak dapat rasa raya tu. Kalau pelakon pun nak tak nak je berlakon, memang tak nak tengok dia. Jadi yang mana penerbit iklan raya tu kena ambil berat dengan pelakon juga tau. Walaupun sekadar iklan raya menjiwai, dapatlah rasa suasana hari raya tu. Kalau tidak, apa benda aku tengok ni kan. Nombor 5, iklan raya yang terlalu try hard untuk jual produk dia. Ini pun tak best lah. Memanglah nak buat iklan raya nak memperkenalkan barang-barang kan, kata orang marketing. Tapi kalau terlalu panjang, selang 2 scene dah keluar apa barang kau, tunjuk-tunjuk produk kau, orang pun naik muak. Iklan raya kena pandai lah buat cerita, dan bolehlah masukkan sikit-sikit produk, sikit-sikit jadilah orang tahu iklan apa kan, produk apa. Mesti ada yang ingat saya nak keluarkan nama-nama iklan, tapi saya tak berani, nanti kena kecam. Kalau teruk kena saman kan. Okey, apapun ini adalah sekadar pendapat. Mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Komen sikit. Dan mungkin ada juga boleh bercerita apa iklan yang anda sebosan cerita, apa iklan yang anda sebosan. Okey, macam biasa yang belum subscribe boleh subscribe, boleh like, share, komen video ni. Saya Zul Zaridi.